Aku pulang. Anak rambat tak ada apa-apa. Halo. Adik. Ya Allah. Adik balik. Balik. Cepat. Lagi saya letak belakang kan? Dah. Adik tak sini boleh? Okay, so bag ni letak sini je lah dulu sebab kita nak ambil Abang Fitri. Okey, boleh? Okay, let's go. Jom. Bek, ambilkan baju aku, Bek. Ya, Pak. Bentar, Pak. Aduh, mak pun. Tem-tem ni lah nak sakit pun. Bek, cepat sikit boleh tak? Ya, Pak. Ampun, Pak. Tuh. Orang dah nak cepat dah ni. Kita dah mau bagi nyamuk. Biasalah. Apa yang okey ya. Aku juga laki tu dekat rumah. Baik. Hai Fitri. Kau budak-budak kenapa duduk depan, duduk belakang? Kau ni. Yalah. Bising. Cepat sikit. Taklah. Jangan kasar dengan adik-adik. Kau diam. Pagi kau ni. My bag. Oh, ni tudung kena bawa nak pergi kampung. Ya Allah. Okay, that's good. I just go. Kak, cepat sikit. Kau ni lambat ah. Dah sabarlah, Fitri. Cepat sikit. Kau tak boleh sabar ke? Kau cepat-cepat seorang je. Lambat. Lambatlah kau ni. Fitri, aku banyak kerja tau. Kau boleh dengan sabar tak? make-up lagi. Aduh. Aku nak pakai tudung lagi, nak cari baju lagi.